Assalamualaikum, Cikgu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uish, dah lama bangun tidur ke baru bangun tu? Dah lama dah. Dah lama awak morning person lah? Tak sangat. Okay, exam bila exam? Exam start 14. Oh, 14 juga. Ekonomi berapa belas tahu? Ekonomi hari Jumaat dan Isnin. Kelas 1 dan kelas 2. Uh-uh. Okay. So confirm bab 1 dan bab 2 Alright. So, marilah kita akan masuk bab 2 hari ni. Dah ready? Nota, paper, calculator dan sebagainya. Okay. Right, Okay. Bismillah. Bab 2. So, kita mula dengan pasaran. Okay. So, pasaran dah habis belum awak kat sekolah? Belum. Belum habis. Sampai kat mana dah? Tak pasti. Tak pasti. Lupa tak ingat. Uh-uh. Alright. So, pasaran awak dah ada kertas gajang? Kertas kajang tak ada. Buku nota ke apa ke? Buku nota ada. Buku nota, pensel ada semua Ada. Alright, jom saya nak briefly je. Saya tak nak ikut slide lagi. Saya nak explain secara general je dulu. Boleh? Boleh. Alright, jom. So, pasaran ni dia ada dua benda je yang penting sebenarnya. Yes, which is awak kena tahu yang pertama adalah permintaan. Dan yang kedua adalah penawaran. Alright. So, permintaan dan juga penawaran, nampak kan? Okay. So, permintaan, saya nak tanya, permintaan, kita dah belajar unit ekonomi kan? Unit ekonomi ada berapa? Unit ekonomi? Ada 3 kan? Isi rumah lagi? Isi rumah, individu. Isi rumah dengan individu sama? Isi rumah? Firma. Firma, satu lagi? Kerajaan. Good, kerajaan. Okay, saya nak tanya, permintaan, siapa yang buat antara 3 tu? Permintaan isi rumah. Yes, good. Isi rumah. So, isi rumah, permintaan ni sebenarnya sama dengan belian kan? Sama dengan belian lah. Tapi kalau penawaran, siapa yang buat penawaran? Firma, iaitu jualan lah kan? Iaitu jualan. Alright. Simbol untuk permintaan adalah DD. Penawaran adalah SS. Alright, penawaran adalah SS. Dia ambil dari bahasa Inggeris. Permintaan, demand, penawaran, supply and demand. Alright, settle kat situ. Okay, first kita akan pergi kepada hubungan. Hubungan antara, sebelum tu, kita ada juga hubungan antara harga dan kuantiti. Alright, simbol untuk harga apa tahu tak? P. Good. Simbol untuk kuantiti? Q. Good. So kalau kuantiti permintaan akan jadi QP, kalau kuantiti penawaran akan jadi QR.
S. Alright, good. So saya nak tanya, untuk permintaan awak sebagai pembeli, sekiranya harga meningkat, apa akan terjadi kepada kuantiti permintaan awak? Harga meningkat, permintaan turun. Good. Kalau penawaran pula, apabila harga meningkat, awak sebagai peniaga, harga barang naik, awak nak jual lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak. Yes, lagi banyak. So hubungan dia adalah apabila harga naik, kuantiti permintaan akan turun. Kalau harga naik, barang naik, kuantiti penawaran akan sama naik. Alright. So itu hubungan. Kalau dalam exam ditanya hubungan, awak kena bagi dua-dua side lah. Harga naik dan harga turun. Kalau harga turun? Kalau Permintaan harga turun, naik. Kuantiti permintaan akan naik. Sama juga macam penawaran. Kalau harga penawaran turun, kuantiti penawaran akan pun turun juga. Alright. So next. Awak dah nampak kan simbol ni? Simbol turun naik ni. Pernah. Turun naik, naik. So saya nak tanya, permintaan akan jadi positif ke negatif? Permintaan. Hukum dia akan jadi apa? Tak pasti. Tak pasti. Okey, kalau awak tengok sesuatu kan, kalau dua-dua macam ni, dua-dua naik, benda tu akan jadi positif ke negatif? Positif. Positif kan. Kalau macam ni, berlawanan? Negatif. So, awak tahu dah, hukum untuk permintaan apa tak di berlawanan ni kan? Hukum permintaan akan jadi negatif ataupun nama lain dia songsang. Dan hukum untuk penawaran pula akan jadi positif lah. Okey. Boleh? Boleh. Next saya nak tanya, awak belajar matematik kan? Y sama dengan M, X tambah C. M tu apa? Dah tak ingat dah. Dah tak ingat dah. Y sama M, X tambah C. M tu gradient kan? Ya kot. Kecerunan kan? Sebab formula tu dah tak pakai dah sekarang. Dah tak pakai dah sekarang Okey. Kecerunan. Kecerunan kalau naik bukit, dia kecerunan tu positif ke negatif? Kalau naik bukit kecerunan tak ingat dah. Tak ingat dah Okey. So dia akan ada dua tau. Naik bukit dan turun bukit kan? So rasa-rasa lah. Yang naik bukit ni positif ke negatif? Positif. Yes, good. Naik bukit adalah positif. Turun bukit adalah graf negatif. So keluk untuk permintaan akan jadi turun bukit lah. Okay, keluk penawaran akan jadi naik bukit. Boleh? Boleh. Kena label lah DD, SS, SS. So label yang sini adalah, sini akan jadi harga, sini akan jadi quantity. Ni graf basic lah. Harga, quantity. Okay, awak salin dengan saya ni kan? Okay, so kenapa dia jadi turun bukit? Yelah, contoh apabila harga kita letak RM1, orang beli sebanyak 10. Sorry, terbalik. Apabila harga RM10, orang beli satu je. Dan apabila harga turun kepada RM8, kita letak sini, orang akan beli lagi banyak lah. Contoh 4. Okay? Okay. Faham Sebab tu dia turun bukit. Sama kalau naik bukit pula, apabila harga 10, kuantiti penawaran akan jadi 10. Kalau harga turun, dia akan lagi turun lah 8. Sebab tu dia jadi positif dan tu jadi negatif. Boleh Boleh. Alright, good. So, satu lagi saya nak explain kat sini. Kita ada permintaan individu dan permintaan pasaran tau. Okay, apa maksud permintaan individu, maksud permintaan pasaran. Alright. Permintaan individu contoh macam ni kita bagi satu produk kat saya, any product suggestion. Nivea meh. Nivea deodorant lah kan? Okay, kita letak deodorant. So, selain Nivea apa lagi? Dettol. Dettol ada deodorant ke? Tak ada. Tak apa, kita ambil je. Sekejap. Okay. Kita assume lah Dettol ada deodorant Dettol, Rexona. 3 lah kita ambil. So, ini adalah individu tau. Individu dalam pasaran. Okay, individu dalam pasaran. So, kita letak Nivea, kuantiti permintaan dia kita letak 5. Okay, so 5. Sorry. Ni 3 brand tau.
Tapi yang nak beli tu kita ambil orang lah kan, sebab yang buat permintaan ni individu kan. Kita ambil Ali, Abu, siapa seorang lagi, kita ambil Chin. Okay. So Ali beli 5 Nivea, Abu beli Dettol 3, Chin beli Rexona 2. So ini adalah individu punya permintaan. Okay, boleh dapat kat sini? Dapat. Dapat sekejap Okay. So, untuk awak tahu permintaan pasaran, awak kena total up ke semua ni. 5 tambah 3 tambah 2. Jadi, permintaan pasaran akan jadi berapa? Akan jadi berapa, Farouk? Hello? 10. 10. 5 tambah 3 tambah 2 kan jadi 10. Faham tak? So, ini akan jadi permintaan pasaran pada harga, kita letak pada harga RM6 lah. Boleh? Boleh. Boleh. Sama juga macam apa kata tu, penawaran pun akan jadi benda samalah. Awak akan total up setiap individu tu akan jadi permintaan atau penawaran pasaran. Okay, boleh Faham kat sini? Faham. Faham, good. Alright. So, setakat ni saya nak pergi sini dulu. Okay, boleh kita buat latihan dulu? Boleh. Okay, jom. Ni kita buat dua kan. Farouk. Untuk satu. Okay. Alright. So soalan 1. Pernyataan yang manakah betul tentang keluk permintaan? A, B, C or D? Hubungan antara harga dan kuantiti positif. Betul ke tadi awak salin permintaan positif? Permintaan positif. Salah. Salah. Keluk permintaan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan macam ni. Betul ke permintaan macam tu? Permintaan, ya. Okay, tengok dulu. C, peningkatan harga menyebabkan permintaan menurun. C, peningkatan harga menyebabkan permintaan. Betul. Betul Alright. B nampak macam betul kan, tapi saya explain nanti. D, penurunan harga menyebabkan permintaan berkurang. Betul ke? Harga menyebabkan permintaan. Salah. Salah. Alright. So jawapan dia C. Okay, kenapa B salah? Sebab B kita lukis macam mana sebenarnya? Dari kanan mencerun ke bawah kan, ke kiri. Bukannya dari kiri macam tu. Boleh? Dia memang betul tapi ayat dia salah. Faham ke? Faham. Alright, nombor 2. Pernyataan yang manakah betul tentang permintaan berkesan? Permintaan yang berkesan. D. Alright, good. Jawapan dia adalah D. Nombor 3. Menunjukkan keluk terhadap sesuatu barang. Okey, pernyataan yang manakah betul berkaitan keluk permintaan D0. Okey, yang mana satu betul? A, keluk menunjukkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti. Adakah, okey, ini keluk apa? Keluk permintaan kan? So, adakah dia positif? Tak. Tak, okey, salah. Keluk menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantiti. Betul ke? Betul. Betul. Good. Keluk menunjukkan kejatuhan harga akan menyebabkan penurunan kuantiti. Betul ke? Apabila harga jatuh, kuantiti turun untuk permintaan? Salah. Alright.
Kelup menunjukkan kenaikan harga dan akan menyebabkan peningkatan kuantiti. Betul ke? Salah. Salah. Dua-dua ni adalah untuk penawaran bukan permintaan. Alright, jawapan dia B. Good. Alright, kelup permintaan mencerung ke bawah dari kiri. Manakah yang berkaitan dengan pernyataan tersebut? Harga asal RM2 dan ini naik kan? Kalau harga permintaan naik, apa akan jadi kepada kuantiti permintaan? Menurun. Menurun. Tapi tengok sini, 120, 120. Betul ke? Salah. Salah. Sepatutnya turunan. Okey, cuba teka jawapan dia mana. Cuba tengok satu-satu. Ini dua, ini harga naik, ini harga turun, ini harga naik. Okey, ini turun, ini naik. So cari yang negatif, yang dia berlawanan. B. Alright, good. Jawapan dia B. Easy. Nombor 5, kelup permintaan individu mencerun. Ya, kalau permintaan individu mencerun ke bawah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Macam ni, mencerun ke bawah. Dari kanan ke kiri macam ni lah. Kanan, mencerun ke bawah kiri. Oh, kiri ke kanan. Kiri ke kanan macam ni. Ini kiri, ini kanan. Ke bawah. Alright, jawapan dia? Jawapan dia C. Good. Nombor 6. Okay, nombor 6 ni kita tak masuk lagi. Okay, kita pergi kepada nombor 8 dulu. Nombor 8. So dia ada kuantiti diminta. Macam mana nak kira tadi? Dia tanya apa pasaran. Macam nak kira tadi? Permintaan pasaran. Kita kena tambah yang individuan. So kita ada pengguna A, pengguna B. Alright, so betul ke kalau 20 tambah 15 dapat pasaran 35? Betul. Betul, 20 tambah 15. Betul Okay. Betul. B, 10 tambah 15? Betul. Betul. Sorry. Kita tengok soalan ni dulu. Okay, tengok soalan atas ni, gambar ni. Alright, so cara nak tengok sana, ni adalah permintaan A, ini adalah permintaan B. Okay, alright. So pada harga RM6, permintaan A adalah 5, permintaan B adalah 5 juga. So betul tak sini jadi 10? Betul lah kan? Betul. So pada harga RM3, permintaan 15 dan permintaan 15 untuk B. Jadi total adalah 35. So sekarang ini dia nak suruh kita tengok betul tak jadual ni. Okay, jadual ni betul tak? Alright, permintaan A pada harga RM6 kuantiti 5, betul ke? Yang mana satu betul? Pada harga RM6 untuk pengguna A adalah 5. C. Yes, C. Alright, so kita check dulu. Pada harga RM6, pada harga RM6 pun C untuk pengguna B kan. Untuk pengguna A pada harga RM3, 15. Okay, pada harga 20. So yang paling betul adalah C. Boleh? Faham Boleh, faham. Alright, next. Ini pun sama juga permintaan individu. So kita ada berapa individu ni? Ni kita ada R, S, T, U. Tapi P ni untuk apa? P ni untuk pasaran. Okay. So sekarang kalau tengok dekat sini, S dengan R kita kena kenali satu-satu. S berapa? Permintaan. S. Permintaan. Quantity. S 5. S 5. R? R pun 5. Okay. T? T Tahu ke? 10. T. 15. Ada tak amount situ? Tak ada kan? Kita buat X dulu Alright, U? U 20. 20. P? 40. So disuruh cari apa tu? Dia suruh cari T. T. So sekarang awak boleh cari tak? T. Boleh. Cuba cari berapa? 10. 10. Lepas awak tolak 20, tolak 5 kan? Alright, good. Pandai. Alright, next. Ini pun pasaran juga, permintaan individu juga. Ada permintaan 1, 2 dan 3. Individu 1, individu 2, individu 3.
pergi dulu kepada individu satu. Individu satu berapa permintaan dia? Permintaan dia 2. Individu dua, Individu 2. 4. individu dua, empat. Mana tengok? Pada harga RM15 ada ke? RM15 tak ada. Tak ada. So dia ada pada harga berapa? 10. 10. Okey. 10. Sorry. 10. 4 kan? Kalau 5? 8. 5, 8. Tadi di satu tadi pada harga 15 kan? Quantity tu. Kalau 3 pula? Apa? Kalau 3, 15 berapa? 3, 15. 5. 5. Kalau 10? 10. 7. Kalau 5? 8. 8. Okay, so kita tentukan jawapan yang mana. So pada harga, dia nak pasaran kan? Dia nak pasaran, harga pasaran bagi rajah tersebut. So sekarang ini kita kena total up lah pada harga, kita cari pada harga yang ada semua dulu. Di satu ada berapa lagi tadi? Ada pada harga 10-an. Pada harga 10 berapa? 10, 3. Okay, kalau pada harga 5? 4. 4. So totalkan 5, kita ada harga berapa? 5, 10, 15. 5, 10, 15. Okey, 5 ke 1 berapa? Tambah dulu. 3 tu. Faham tak maksud saya? Ni Faham? pada harga RM5, pada harga RM5, pada harga RM5. Jadi kuantiti pasaran akan jadi berapa? 8, 8, 4, 20. 20. So yang mana satu betul? A. Good. A. So nak test lagi pada harga RM10. 4, 4, 3. 4, 4, 3, 4. 11. 11. Lain ke? 7. 7 sampai 3, 10 dah. Oh, 14. 14 14. So betul lah. Dia dah confirm. So jawapan dia A Boleh Boleh? Alright, ni saya tak masuk lagi. Yang ni saya tak masuk lagi. Saya tak masuk lagi. Alright, good. Okay, jom kita pergi kepada topik seterusnya. Okay, topik seterusnya. Okay, permintaan dan pasaran ni, dia tadi kita belajar disebabkan harga barang itu menaik turun, permintaan tu akan jadi turun rendahan. Bila harga naik, permintaan turunan. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Dia ada juga situasi yang mana harga stay, P adalah sama, tapi keluk permintaan tu wujud keluk permintaan yang baru. Apa maksud saya? Permintaan baru. Permintaan ataupun penawaran baru lah. Apa maksud saya macam ni? Dia ada beberapa situasi lah yang mana harga sama je tapi orang nak beli banyak. Okay, jom. Kita ambil macam ni. Okay, kalau kita buat keluk permintaan, turun bukit nak bukit? Turun bukit. Turun bukit, good. Okay, so kita ambil keluk yang sama P. Kita ambil keluk yang sama lah, harga yang sama. P kosong lah kita ambil. Sini harga, sini quantity. Okay. So, dia ada beberapa yang awak kena hafal which iaitu antaranya lah harga barang lain. Harga barang lain ni terbagi kepada dua iaitu penggenap dan juga pengganti. And then kita ada pendapatan, kita ada cita rasa, kita ada bukan musim lah, kita ada musim, kita ada dasar kerajaan terbagi kepada dua juga iaitu subsidi dan juga cukai
1, 2, 3, 4, 5. Kita dah confirm dulu ada apa-apa lagi. Saya takut saya tertinggal. Dah kat bawah kan. Saya dah skip banyak dah. Okay, so permintaan kat sini. Saya kata tadi harga barang lain, pendapatan, cita rasa, musim, dasar. Okay, saya tertinggal. Jangkaan harga masa harapan. Jangkaan sahaja. Next is jangkaan harga masa harapan. Okay, soalan ni dia akan wujud kelut yang baru harga sama tapi wujud kelut yang baru. Okay, saya teka dulu. Ni Q kosong Jangan lupa buat ni D kosong, ni D kosong. Okay, soalan saya. Contoh, barang penggenap ni barang macam mana? Awak tahu tak barang penggenap tu barang macam mana? Tak. Tak So, kalau kita ada kasut, kita kena beli sekali dengan apa? Kasut stoken. Stoken, good. Kalau kita beli kereta, kita kena beli apa? Beli kereta kena beli minyak. Yes, good. Beli minyak. Apa lagi barang penggenap? Ini barang penggenap. Maksudnya, awak beli sesuatu tu, awak akan beli juga. Contoh, apa lagi contoh kalau sikat rambut, kita beli sekali dengan minyak rambut contoh. Dan dia macam itulah benda-benda yang tersangkut paut. Alright, pengganti pula contoh kalau kita beli, kita tak makan ayam, kita makan apa? Daging. Kalau kita tak minum Milo, kita minum apa? Teh. Okay, ini adalah barang pengganti barang pengganti kepada barang-barang itulah. Okay, sekarang ini keluk saya ni saya ambil, kita ambil keluk kita nak, awak nak penggenap dulu ke pengganti dulu? Pilih satu. Penggenap dulu kita ambil kasut. Ini adalah keluk kasut. Okey. Contoh soalan saya. Tak naklah kasut, kita ambil stoken. Okay, ini adalah keluk stoken. Soalan saya. Apabila harga kasut naik, harga stoken sama je. Tapi harga kasut, harga barang penggenap ni, harga kasut naik, orang beli kasut tak? Beli. Permintaan harga kasut. Permintaan kasut naik tinggi ke turun rendah? Naik tinggi. Rendah lah kan, sebab harga barang naik kalau permintaan. Harga barang naik, kuantiti permintaan akan turun. Tu setuju tak dengan saya? Setuju. Okey, ini harga kasut. Tapi apa berlaku kepada stoken kalau awak tak beli kasut, awak beli stoken ke? Tak kan? So, kuantiti stoken still akan turun juga tau. So, sekarang ini, kalau harga ni, sebab kita buat sekarang adalah keluk stoken. So, apa akan berlaku kepada kuantiti stoken? Turun ke naik tadi? Kuantiti stoken turun. So, kalau turun, kuantiti satu tu duduk sini ke kuantiti satu duduk sini? Kiri ke kanan? Kiri, good. So, cara nak buat, awak catat kat sini Q1 and then sini akan jadi sini lah kan Q1. Betul? Jadi, keluk dia akan wujud keluk yang baru ke kiri, which is D1. Nampak tak? Walaupun harga masih sama, tapi disebabkan harga kasut naik, kuantiti stoken akan berubah. Jadi, akan wujud keluk yang baru, iaitu keluk kuantiti permintaan stoken akan turun. Faham? Faham And then kita pergi pula kepada pengganti. Ini penggenap. Dan juga pengganti. Okey, pengganti. Kita ambil ayam, daging. Okey, so sekarang kita tukar, kita ambil ini bukan stoken, kita ambil ini adalah keluk ayam. Okay. So sekarang ini harga daging akan naik. Apa berlaku kepada kuantiti permintaan daging? Turun.
turun. Jadi disebabkan harga naik, adakah orang akan beli ayam? Ya. Ya. Kuantiti ayam akan naik. Jadi apa akan berlaku kepada keluk ayam? Kuantiti akan jadi ke kanan ke kiri? Kuantiti permintaan ayam? Ke kanan. Ke kanan kan. Q1 akan jadi sini. So, naik atas. Harga masih sama. Akan jadi sinilah. Jangan lupa plot ini adalah D1. So, akan beralih ke kanan. Faham ke? Faham? Tak sekolah dah belajar belum yang ni? Belum. Belum Alright, so boleh ke? So sama juga macam pendapatan. Pendapatan, kalau barang gaji awak naik, awak akan jadi lagi beli banyak ke lagi beli sikit? Lagi banyak. Banyak, good. So kalau akan ke kiri ke kanan? Akan ke kanan. Ke kanan Kalau musim pun sama. Contoh kita ambil limau Mandarin tu, kalau musim raya Aidilfitri, adakah limau tu tinggi permintaan? Ya. Musim raya haji, raya. Oh, tak. Tapi kalau musim raya tahun baru Cina, apa akan berlaku pada permintaan limau tadi? Naik. So akan ke kanan lah. So kita pergi pula kepada harga jangkaan masa depan. Harga jangkaan masa depan. Kalau awak jangka harga masa depan naik, adakah awak akan beli sekarang? Ya. Ya, jadi keluk permintaan akan jadi tinggilah sekarang. So jangkaan harga turun. Apa akan jadi keluk permintaan sekarang? Kuantiti? Naik. Kuantiti harga masa depan turun. Apa akan berlaku kepada permintaan sekarang? Menurunlah kan? Akan bergerak ke kiri. Faham So Faham. kalau dasar kerajaan pula subsidi. Okay, subsidi kan. Subsidi ni bantuan ke burden ataupun faham? Bantuan. Bantuan kan. Harga akan naik ke turun? Harga Kalau bagi subsidi harga akan turun ke naik? turun. Kalau cukai harga akan naik kan. So kalau kerajaan tingkatkan subsidi, maka permintaan akan naik, betul? Kalau kerajaan tingkatkan cukai, subsidi permintaan akan turun. Betul tak? Harga akan naik kan? So permintaan akan turun lah. Boleh? Faham ke? Boleh, faham. Alright, good. So kita pergi pula kepada firma. Okay, firma iaitu penawaran pula. So penawaran ada a few lagi. Tadi awak belajar isi rumah ataupun permintaan. So sekarang firma. So firma dia punya penentu kepada perubahan kuantiti penawaran tu berbeza sikit lah. Okay. So kita ambil sama je, ada S0, sini ada harga, sini ada kuantiti dan sini ada P0. So akan ada jugalah Q0. Alright, antaranya yang akan merubah keluk ini adalah, kita ambil yang sama dulu, dasar kerajaan, harga masa depan, jangkaan harga masa depan. So apa lagi yang sama tadi, dia tadi musim tapi kali ni dia tukar kepada cuaca. Okay, selain itu teknologi, and then harga faktor pengeluaran, dan last sekali adalah matlamat pengeluar. Okay, dasar kerajaan sama juga subsidi dan juga cukai. Sorry, yang tadi awak sempat salin ke? Tak sempat. Sempat ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Alright, so sekarang ni penawaran. Penawaran ni awak kena bayangkan firma lah. Awak kena bayangkan kilang. Okay, sekarang subsidi dengan cukai sama je. Kalau subsidi naik, maksudnya penawaran tu akan naik lah. Okay, kalau cukai tinggi, dia tak nak awak keluar lah sebab barang mahalan. Okay. Next, kita pergi kepada jangkaan harga masa depan. Kita bayangkan firma. Kita penjual. Kalaulah awak jangkakan harga masa depan tinggi, awak akan jual sekarang tak? Tak. Jadi kuantiti penawaran sekarang akan turun ke naik? Turun. So akan bergerak ke kiri. Sinilah Q1.
Kan? Setuju? Setuju. Alright, kita pergi pada cuaca pula. Kalau awak sebagai nelayan ataupun penjual ikan, apa akan berlaku kepada penawaran ikan pada musim tengkujuh? Musim tengkujuh menaik. Penawaran akan tinggi ke? Maksudnya awak lagi, ada banyak ke ikan masa musim tengkujuh? Musim tengkujuh tu bila? Okey, musim tengkujuh tu musim hujan, musim ribut, musim banjir. Oh, tak. Tak So bukanlah. So cuaca lagi. Kalau lah awak ni penjual ikan kering ikan masin, tahu tak? Tahu. Okey. Apa akan berlaku kepada penawaran ikan masin sekiranya musim itu adalah cuaca masa itu adalah cuaca yang panas? Naik. Naik, penawaran naik kan. Kita pergi pula kepada teknologi. Kalaulah teknologi awak itu adalah teknologi yang lama, yang cepat rosak, apa akan jadi kepada penawaran awak? Menurun. Good. Kalau awak guna teknologi baru, pakai AI lah semua, penawaran awak naik ke tinggi? Naik. Okay, good. So akan ke kanan lah. Dan pergi pada harga faktor pengeluaran pula. Kalau awak jual burger, okay, salah satu faktor pengeluaran apa? Ingat tak faktor pengeluaran apa? Yang ada 4 tu ke? Taman, tanah, usahawan, dan juga buruhan. Alright. So kita ambil gelak kita ambil tanah. So contoh kita jual burger, apa yang hasil dari tanah kita ambil sayur lah So kita ambil sayur. So sayur, apabila harga sayur naik gila-gila daripada RM1 naik RM5, adakah awak akan tingkatkan penawaran awak? Ya. Ya, walaupun harga mahal ni, awak rasa semangat ke nak berniaga? Bila barang mentah awak mahal? Oh, tak. Tak kan, bahan mentah awak tinggi gila, so mahal, so tak malas lah nak keluar kan, tak semangat dah. Sebab kita nak maintain harga kita sama sebab orang nak beli kan. Tapi disebabkan harga bahan mentah tu tinggi, so dia tak tak nak jual lah. Alright, next kita pergi pada matlamat pengeluar pula. So matlamat awak matlamat awak firma pada bulan tu dia nak tinggikan jualan. Adakah dia akan jual lagi banyak atau lagi sikit? Ya, tinggikan jualan, dia akan jual lagi banyak. Jual lagi banyak kan, so akan ke kanan lah. Next, matlamat pengeluar. Contoh, dia dah capai dah matlamat pengeluar tu, dia dah capai dah jualan tu, adakah dia nak jual lagi banyak? Tak. Tak kan, dah capai macam awak lah. Awak punya aim adalah SPM je. Lepas SPM adakah awak nak study lagi? Tak. Tak kan, pergi bodoh, pergi mampus lah kan semua apa yang kita belajar kan. Kita dah struggle dah selepas habis SPM tu je aim kita. So kita punya penawaran untuk kita study tu dah tak ada dah. Sama juga macam matlamat pengeluar. Dia punya sale dah capai dah, dia dah capai dah kejualan yang dia nak tu. Jadi dia tak jual lah yang banyak tu. Sale dia akan penawaran dia akan menurun lah. Faham ke? Faham. Alright, jom kita pergi pada latihan. Alright, so sekarang ini kita ada permintaan motosikal. So sekarang ini kuantiti motosikal kita menaik ke menurun tu? Menurun. Alright, good. Kuantiti menurun. So sebab apa awak rasa kuantiti menurun? Adakah harga motosikal menurun? Tak. Tak, sebab apa? Ini adalah di sepanjang keluk je. Dia tak wujud keluk yang baru Dia di sepanjang keluk. Sebab ni ada harga barang itu. Okay, harga barang itu. Tak. Salah. Okay, next. Kadar cukai pendapatan menurun. Apabila cukai menurun, adakah cukai pendapatan adakah pendapatan awak tinggi ke rendah? Cukai menurun. Pendapatan tinggi. Kalau pendapatan tinggi, awak akan beli lagi banyak ke lagi sikit? Banyak. So betul ke B? Tak. Harga motosikal jenama import. Sekarang tempatan dia tanya import. Import ni pengganti ke pengenap? Pengganti. Alright, so sekarang kalau harga motosikal import turun, orang akan beli lagi banyak tempatan ke orang lagi banyak? Apa akan berlaku kepada tempatan? Orang beli banyak ke beli sikit? Sikit. Beli sikit. Jadi betul tak C? Salah. Sekarang ni kuantiti Betul. turunan. Okay. Okay, so C betul lah. Tengok D pula. Jangkaan harga akan meningkat pada masa depan. Harga meningkat pada masa depan. Orang beli sekarang ke beli pada masa depan? Sekarang.
So patutnya kuantiti permintaan akan naik kan. Tapi sekarang ni turun. So salah jugalah. So jawapan je C. Faham ke? Faham. Faham Dia baru satu soalan, kita tengok dulu. Alright, sekarang dia ada satu barang permintaan. Kuantiti permintaan ni turun ke naik? Kuantiti permintaan turun. Turun. Turun ke tu? Itu. Ke kanan? Oh, menaik. Naik Menaik. Okay, so dalam kepala awak harga barang, kuantiti permintaan naik. Salah, tertinggal D. Okay, naik. Alright, next. Harga barang itu, betul ke harga barang itu? Ingat kalau harga barang itu automatik salah. Dia kena benda lain. Kalau ada wujud keluk dua ni, bukan harga barang itu Boleh? Boleh ingat? Boleh. Dia hanya ada satu keluk je kalau harga barang itu. Alright, A salah. B, jangkaan harga masa depan naik. Betul ke? Kuantiti permintaan akan menaik sekarang kalau harga masa depan naik? Betul. Betul. So betul lah B kan? Mm-mm. C, kadar cukai pendapatan bertambah. Pendapatan akan bertambah ke berkurang? Bertambah. Saya tanya pendapatan. Cukai bertambah ni. So apa akan berlaku pendapatan awak? Kurang. Kalau pendapatan kurang, awak lagi banyak ke beli, awak lagi sikit beli? Sikit. So betul ke jadual ni? Salah. Salah lah kan. Sebab kuantiti ni mesti naik. Harga barang penggenap meningkat. Barang penggenap ni mesti follow. So contoh harga stoken meningkat. Harga kasut meningkat. Adakah awak akan beli kasut? Apa soalan saya ni? Okay, harga kasut meningkat. Apa berlaku kepada harga kuantiti stoken? Menurun. Menurun kan? So betul ke jadual ni? Salah kan? Okay. Ngaruk bagi-bagi kan. 7, okay ni settle dah. Settle. Alright, next kita pergi pada dia mention kereta tempatan. Okay, bagi tahu saya jawapan dia yang mana? Tempatan. Peningkatan harga kereta import. Salah. Okay. D. Tak apa? Dadu. Dadu. Peningkatan cukai terhadap kereta tempatan. Alright, betul. Sebab apa? Harga akan jadi lagi mahal kan? So, permintaan akan menurun. Alright, good. Fantas. Kerajaan menurunkan kadar cukai pendapatan. Apa akan berlaku kepada pendapatan? Tinggi ke rendah? Menaik. Okay, pendapatan tinggi kan? Apa berlaku kepada permintaan kalau pendapatan tinggi? Okay, sebelum tu. Pendapatan dia under mana? Under permintaan ke ada penawaran tadi? Dia punya keyword tu. Dia punya nota tadi. Permintaan kan? Penawaran tak ada pendapatan kan? So sekarang ini kalau keluk penawaran kita dah boleh potong siap-siap. Ini salah lah. Okay, sebab apa? Pendapatan mesti bawah permintaan. Alright, so antara A dengan D. Pendapatan tinggi, kuantiti permintaan pun tinggi tadi kan? Yang mana satu menunjukkan permintaan tinggi? A atau D? A. Right, good. Nombor 13. Okay, nombor 13. Jika D0 adalah permintaan asal, okay, this one is asal. Yang manakah betul tentang rajah tersebut? Ni permintaan cita rasa menurun menyebabkan pergerakan titik A ke C. Okay, saya nak mention kat sini, dia tak boleh, dia ada dua keluhan. So kita ada macam ni tadi kan. Dia tak boleh dari sini ke sini dia tak boleh. Ataupun sini ke sini tak boleh. Atas bawah jatuh. Dia mesti selari macam ni. Dia mesti selari. Kalau titik tu mesti selari. Dari sini ke sini saja. Dia tak boleh jadi ke atas macam tu Boleh ke? Boleh. So antara ni, sini ataupun satu lagi di sepanjang keluk kalau harga barang itu naik turun. Boleh? Boleh. Okey, jom kita tengok kat sini. Cita rasa menurun menyebabkan pergerakan A ke C. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Okay, A salah. B, pertambahan pendapatan menyebabkan berlakunya pergerakan titik B ke E. Okey. Yang ni boleh betul. Mungkin dia punya pergerakan betul. Cuma betul ke kalau pendapatan bertambah akan menyebabkan kuantiti bertambah? Betul. Okay.
Penurunan harga barang penggenap menyebabkan berlakunya pergerakan titik B ke F. Boleh ke? B ke F. Tak boleh. Tak boleh lah, sebabnya harga barang penggenap. Kalau kata harga barang itu, boleh betul lah. Okay, ni salah. D. Harga dijangka meningkat pada masa depan. B ke A? Boleh ke B ke A? B ke A. Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab apa? Dia kena harga barang itu. Ini yang apa panggil? Yang merujuk keluar yang baru. Jangkaan harga masa depan lah. Pendapatan, subsidi, pendalaman ke? Kita rasa, cuaca kan. Sorry, musim. Right, nombor 14. Pernyataan yang manakah betul menerangkan keluk penawaran pasaran? Keluk penawaran pasar. Tak keluk ada macam D. Ha? D. Menunjukkan jumlah kuantiti yang ditawarkan oleh semua firma pada setiap tingkat harga. Menunjukkan jumlah kuantiti yang ditawarkan oleh semua firma pada setiap tingkat harga. Kita combine tadi harga yang sama ke harga berbeza? Berbeza. Ya ke? Okay, tengok balik. Tak ada lagi penawaran yang first lah. Contoh kita ambil yang ni kan. Kita combine yang dekat pasaran ni 10 ni pada harga yang sama ke berbeza? Oh, sama. Sama. So yang tu tak boleh lah sebab tu adalah harga yang beza. Yang awak cakap tadi tu adalah harga beza Setiap tingkat harga masuk beza. So jawapan dia adalah C. Dia peroleh dengan menggabungkan semua keluk penawaran individu secara menegak. Yang tadi tu kan. Okay. Okay. So satu lagi saya nak tambah. Keluk penawaran pasaran adalah lebih landai. Tahu tak maksud landai? Tak. Okay. Ini dengan ini. Yang mana satu landai? Okay, saya tanya cerun lah. Yang mana satu cerun? Oh, yang pertama. Yang A. Yang A kan? Yang A, yang ni B. Yang ni cerun. So yang ni automatik akan jadi landai lah. Landai tu maksudnya mendatar. Tak cerun lah. Boleh? Boleh. Ingat kalau keluk permintaan, kalau keluk individu dia cerun. Kalau apa panggil? Subhanallah. Kalau keluk pasaran dia landai. Alright, next. Sekarang ini kuantiti pasaran naik ke turun? Kuantiti pasaran naik ke kuantiti pasaran turun. Alright, turun sebab ke kiri. Alright, so soalan ini, harga dijangka turun pada masa hadapan. Adakah orang beli sekarang atau beli masa depan? Masa depan. Sorry, sekarang kita penawaran. Jual Adakah orang jual sekarang atau jual masa depan? Jual sekarang. Orang akan jual sekarang. Jadi betul ke keluk penawaran akan kurang? Betul. Betul. Salah. Salah Harga dijangka turun pada masa hadapan. Maksudnya orang nak beli sekarang sepatutnya keluk dia kena ke sini kan. Ke kanan, penawaran akan bertambah. Betul tak? Betul. Right. B. Peningkatan pendapatan pengguna. Ini pendapatan anda permintaan ke anda penawaran? Permintaan. So salah lah automatik. Okay, teknologi betul. Teknologi betul tapi betul ke jawapan ni? Teknologi tu penurunan teknologi. Maksudnya teknologi tu performance dia menurun lah. Betul ke kuantiti penawaran akan berkurang? Betul. So silah D. Subsidi oleh kerajaan. Bila kerajaan bagi subsidi, dia lagi nak beli nak jual banyak ke lagi nak jual sikit? Sikit. Subsidi. Subsidi ni bantuan kerajaan. Banyak. Kalau orang bantu kita, mestilah kita nak jual lagi banyak kan. So salah lah. Sekarang ni kuantiti penawaran berkurang. So jawapan dia adalah C. Alright, sekarang ini dikata musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni musim hujan lah Okay, so dikata penawaran ikan. So kalau penawaran ikan musim ikan musim tengkujuh, penawaran dia akan naik ke turun? Menurun. Alright, so yang mana satu menunjukkan kuantiti menurun? C dengan D. C dengan D. Alright, C dengan D. Tapi C betul ke? Ada satu keluk je. Salah.
Salah. C ni adalah bila harga barang itu. C salah. So jawapan dia adalah D. D. Yang ni kalau keluar soalan ni bonus tau. Sebab apa? Sepatutnya sini kosong. Sini 1. Okay. Okay. Ni dah betul dah. Tapi kuantiti ni salah. Sepatutnya ni kosong, ni 1 lah. Alright, jawapan dia D pandai. Next. Okay, ini adalah keluk pasaran. Kuantiti penawaran pasaran barang Z ialah 150 kg. Kuantiti penawaran. Okay, penawaran. Okay, so ini dah bab baru dah. Okay, boleh kita masuk bab baru, chapter baru? Ke chapter baru? Boleh. Topik baru? Boleh. Boleh Yang tadi faham Faham. Faham. Okay, good. So next kita pergi pula kepada gabungan di antara permintaan dan pasaran. Dia panggil keluk keseimbangan. Keluk keseimbangan pasaran. Yang mana keluk dia di-combine dua-dua. Di-combine dua-dua. Ada keluk, ni apa keluk apa? Naik bukit ni? S ke D? Keluk penawaran. S. Ini keluk D. Okay, di-combine dua-dua tu. Dia letak sekaligus atas tu. So akan sama je harga dan juga kuantiti. So kat sini dipanggil E. Equilibrium ataupun keseimbangan pasaran. So kat sini pun akan ada Q kosong. Kat sini pun akan ada P kosong. Okay, boleh ingat jadual ni? Boleh. Okay, ini keluk keseimbangan pasaran. Alright, so next apa yang kita kena tahu dengan keluk keseimbangan pasaran ni? Kenapa EP kat situ? Setuju tak dengan saya kuantiti S dengan kuantiti D adalah sama dekat sini? Setuju. Setuju. Okay, itulah dipanggil keluk keseimbangan pasaran, yang mana keluk penawaran dan keluk keluk keseimbangan pasaran ni apabila kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran adalah berada dalam kuantiti yang sama. Boleh Boleh. Alright, cuba tengok dekat P1 dulu. Okay, pada P1 kuantiti permintaan lagi besar ke kuantiti penawaran lagi besar? P1. Kuantiti penawaran. Kuantiti penawaran lagi besar. So kuantiti permintaan akan lagi kecil dari kuantiti penawaran. Boleh? Boleh. So dekat sini apa berlaku? Berlaku lebihan apa tu? Lebihan penawaran ke lebihan permintaan? Lebihan penawaran. Okey. Secara generalnya, kalau kita nak tahu dekat P1 ni apa akan berlaku dalam pasaran. Okey, so sekarang awak tahu orang nak jual kereta, kita ambil apa? Kita ambil satu lah. Kita ambil penjual ikan. Okey, penjual ikan. Kita ada 5 orang penjual ikan, Kita ada 5 orang penjual ikan tapi yang nak beli seorang sahaja. Awak rasa harga ikan tu akan naik ke turun? Harga ikan menurun. Menurun kan? Sebab apa? Tak ada orang nak beli pun. Seorang je nak beli kan. Harga akan turun kan? So dekat P1 ni harga cenderung untuk turun. Boleh? Boleh. So kalau soalan tu tanya, kalau essay, awak kena ada 3 benda ni. Pada P1, kuantiti permintaan adalah kurang daripada kuantiti penawaran. Hal ini menyebabkan lebihan penawaran, maka harga pasaran cenderung untuk turun. Boleh? Boleh. Kita pergi pula kepada P2. P2, kuantiti permintaan yang tinggi ke kuantiti pasaran yang tinggi? Dua-dua S ni. Kuantiti pasaran. Permintaan ke penawaran? Permintaan ke penawaran.
Permintaan. Permintaan lagi tinggi So sama je berlaku lebihan permintaan ke lebihan penawaran? Permintaan. Lebihan permintaan. Okey, harga cenderung naik ke turun? Harga cenderung Orang nak beli lagi ramai daripada orang jual. naik. Naik. Okey, boleh hafal kat sini, boleh ingat ni? Dah saling ke? Dah. Okey. So inilah yang dikatakan keluk keseimbangan pasaran. Faham Jom kita jawab soalan. Alright, dekat sini dikata penawaran pasaran adalah 150. Cuba total dulu pasaran untuk permintaan masing-masing berapa? Masing-masing. Untuk harga 3, kuantiti permintaan 3 berapa? 130. 130, 180 kan? 80 campur 50 campur 50. 40 campur 40 campur 60, 140. 342. 342, 90. Okey. So dia tanya, apa berlaku pada RM6? So pada harga RM6, apa berlaku kepada kuantiti permintaan? Berapa? Menurun. No. Berapa kuantiti permintaan pada harga RM6? 140. 140. Compare dengan kuantiti penawaran 150. So sekarang ini lagi besar ke lagi kecil kuantiti permintaan? Lagi kecil daripada kuantiti penawaran. So berlaku lebihan apa? Berlaku lebihan Penawaran ke permintaan? penawaran. Lebihan penawaran. Harga cenderung naik ke turun? Harga cenderung turun. So sekarang ni antara A, B, C, D, yang mana satukah berlaku, yang mana satukah jawapannya? Antara yang kita dah buat tadi tu. A, B, C, D. Lebihan penawaran A. Alright. A depan dia. So sekarang ni nombor 18 pun ada permintaan, ada penawaran. Pilih yang betul. Harga cenderung naik pada tingkat 10, betul ke? Betul. Betul. Orang nak beli lagi banyak daripada orang nak jual. Nanti diminta. Betul. Okay, so jadi harga akan naik. Betul Betul. Okay, harga cenderung naik. Harga keseimbangan pasaran adalah pada 50, betul ke? Salah. Sepatutnya 40. Pandai. C, lebihan permintaan sebanyak 50 unit pada tingkat harga 60. Cuba tengok 60 mana lagi besar? 160. 160. Sepatutnya lebih berapa? Berlaku lebihan sebanyak berapa penawaran? 160 tolak 110. 50. Okay, so 50-an. Tapi penawaran kan, soalan dia tanya tadi, dia kata lebihan permintaan kan? So betul ke salah? Salah kan? Salah. B, kuantiti diminta melebihi kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawar. Dia kata yang diminta lebih lagi daripada kuantiti ditawar sebanyak 80 pada harga 70. Betul ke? Salah. Salah sebab apa? Yang ditawar lagi besar kan? So, jawapan dia A. Pandai. Nombor 19. Pernyataan yang manakah betul tentang lebihan permintaan? Maksudnya permintaan lagi besar daripada penawaran lah. B. Ketidakstabilan harga yang menunjukkan permintaan melebihi penawaran. Okay, good. 20. Okay, 20 ni saya ajar kat sini lah. Okay, so tak ada, saya ajar kat tempat tadi lah. Okay. So kita buat 0, 0, 0, 0. Okay, so apabila berlaku perubahan keluk, kita ambil keluk D0 So akan jadi D1 kat sini.
akan bergerak ke kanan. Okey, so apabila keluk permintaan berlaku, dia akan wujud keluk yang baru tau. Kat sini. Keluk keseimbangan pasaran yang baru. Yang tu je saya nak tambah. Boleh? Boleh. Sama juga macam S kosong akan wujud keluk. Sorry, titik keseimbangan yang baru. Alright, so kat sini permintaan berubahan. D0 ke D1 wujud keluk yang barulah. Tapi nak tanya keluk D je. Nak tanya keluk D sahaja, and then apakah berlaku peralihan keluk D0 D1. Sekarang ni keluk permintaan turun ke naik? Permintaan Kuantiti permintaan naik. naik. So yang mana satu menunjukkan permintaan individu isi rumah. So teknologi isi rumah ke? Sorry, permintaan ke? Tak. Tak. Cukai ya, pendapatan individu. Okay. So B, cukai pendapatan individu naik. Betul ke? Permintaan akan naik kalau cukai Salah. naik. Okay, good. Peningkatan harga barang itu betul ke? Salah. Salah Ada je barang itu salah. Pendapatan individu naik. Betul. Pendapatan individu naik, betul. So jawapan dia D lah Senang je. Alright, sekarang ini kuantiti permintaan turun ke naik? Kuantiti permintaan Ni. Permintaan naik. Menurun. Menurun. Oh, Allahu Akbar. Alright, titik E1 merupakan titik keseimbangan asal, betul ke? E1 E1 betul. ke E0 yang asal? E0. Oh, E1 salah lah Sepatutnya yang ni asal. E1 tu baru, kosong baru asal. Apabila cukai pendapatan menurun, menyebabkan perubahan keluk D0 ke D1, betul ke? Salah. Salah. Okay, sebab apa? Kalau cukai turun, kita beli lagi banyak, kan? C, perubahan D0 ke D1 menyebabkan harga keseimbangan baru dicapai pada P1, betul ke? Salah. Salah Okay, ini yang asal. Ini yang baru. So ini keseimbangan yang barulah. Maksudnya harga keseimbangan baru dicapai pada P1, betul tak? Betul. Yes, betul lah akan jadi betul lah sebab dia akan jadi keluk keseimbangan yang baru lah sebab apa ini E1. So P1 lah harga keseimbangan yang baru, Q1 juga akan jadi keluk keseimbangan kuantiti keseimbangan yang baru. D, pergerakan keluk D0 ke D1 menyebabkan kuantiti keseimbangan berubah dari Q1 ke Q0. Salah lah kan, sepatutnya Q0 ke Q1. Okay? Okay, Pak. Betul. Alright, so sekarang ini kuantiti penawaran naik ke turun? Penawaran Menurun. Tengok betul-betul kat bawah tu Q0, Q1. naik. Naik naik. Apakah kesan dia? Titik keseimbangan baru adalah pada P0. Soalan sama je, betul ke? Salah. Okay, harga keseimbangan baru dicapai pada P1. Betul. Mewujudkan lebihan permintaan sebanyak Q0, Q1. Salah. Salah Kuantiti keseimbangan menurun daripada Q0 ke Q1. Tak, Q1 naik kan? Salah. Salah lah. Lebih 23. Kuantiti penawaran naik ke turun? Penawaran turun. Turun. Pilih pernyataan yang betul. Pengeluaran matlamat untuk keuntungan maksimum. Kalau di matlamat untuk tinggikan keuntungan, dijual banyak ke jual sikit? Banyak. Banyak, so salah lah. Teknologi meningkat dalam pengeluaran, betul ke? Salah. Harga faktor pengeluaran meningkat, betul ke? Harga bahan mentah Salah. Salah. Harga barang itu ni salah tak? Sebab barang itu salah. Okay, C. Betul-betul. Harga faktor pengeluaran tu apa? Bahan mentah. Tam tu. Contoh kita jual daging burger, jual burger kan. Harga sayur naik. Awak nak jual banyak ke jual sikit? Sikit. Sikit. So jawapan dia C So baca balik untuk faktor pengeluaran ni. Alright. So ni topik baru lagi. Boleh kita masuk? Boleh. Okay, boleh. Jom kita masuk topik baru lagi. Saya slide tu saya tak baca lagi sebab
Yang tahu boleh baca sendiri ya. Saya buat nota ni dulu Okey. Okey. So, seterusnya kita ada keanjalan harga. Awak tahu tak maksud anjal tu apa? Elastik. Elastic. Oh, okey. Keanjalan harga. Keanjalan harga. Kenapa dia kata keanjalan harga ni? Apa maksud keanjalan harga? Keanjalan harga ni maksudnya berapa, kalau harga tu berubah, banyak tak kuantiti tu berubah? Faham tak maksudnya? Faham? Faham tak faham macam tu kan? Macam tu lah. Contoh, kita ada kalau RM RM1, tak nak RM1 kita ambil 100 lah. 100 turun kepada RM RM2. Tak nak lah 50 lah. So sekarang dia ada dua benda. Satu barang A, satu barang B. So bila harga turun ni, harga barang A daripada RM100 tu dia beli sebanyak 200. Tapi bila turun 50, dia beli 180 sahaja. Tapi untuk barang B, dia beli 200 tapi bila harga turun 50, dia beli 500. Salah terbalik. Kita ambil, dia beli 210 saja. So dekat sini, apabila harga ni berubah, yang lagi banyak berubah A ke B permintaan? Kuantiti permintaan. B. B kan? Yang lagi sebab dia bertambah sebanyak 300. Tapi ini bertambah 10 je. So pada pendapat awak, yang mana lagi anjal? A ke B? B. Yes, B akan lagi anjal lah. A kurang tidak anjal. Okay. Tidak anjal. Okay, apa maksud saya kat sini? Apa maksud keanjalan harga tu adalah apabila sesuatu harga tu berubah, banyak tak impactful kepada kuantiti perubahan permintaan tu? Banyak. Okay, banyak lah. Kalau anjal lah. Okay. So sekarang ini kita bezakan dulu anjal dan tak anjal. Kita ada dua tau. Anjal dan tak anjal. Dan tak anjal. Okay, so sekarang bagi saya satu wishlist. Wishlist. Barang yang awak nak beli ke apa ke? Kereta. Awak nak beli kereta contoh. Kereta apa tu? Lamborghini. Lamborghini. Okay, Lamborghini. Okay, Lamborghini yang betul saya je. Ikut lah Kita siul lah betul lah. Alright. Sekarang kereta harga Lamborghini ni adalah sebanyak berapa harga dia? Saya tak tahu. Around 2 juta. 2 juta. Okay. So kita cakap ni pasal 2 juta lah Kita tak cakap pasal awak lah sebab lambat lagi kan. Tu kan masa tu. Kita ambil yang orang-orang kaya yang ada duit. Okay. So pada harga 2 juta dia turun kepada 800,000. Wow. Wow kan? Banyak kan? So awak rasa kuantiti permintaan tu akan tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi gila kan? Gila-gila lah maksudnya. Sebelum ni pada harga 2 juta, maybe dia jual 2 unit je. Lepas 800,000, maybe 100 unit terjual. Setuju tak? Setuju. Okay. So boleh kita kata anjal lah kereta ni adalah kereta barang mewah. Barang mewah. Okay, pergi pula kepada tak anjal. Kita ambil sayur. Sekejap. Sayur Awak makan sayur tak? Tak. Okay, good. Awak makan sayur. Okay. So sayur sebagai satu je sayur yang semua tak makan dia atau makan sikit-sikit rasa-rasa ada tak? Ada lah. Sayur apa tu? Brokoli. Okay, kita ambil brokoli Kita ambil kapasiti kita maksudnya perut kita. Contoh, harga brokoli daripada RM5 turun kepada RM1.
Sebelum ni pada harga RM5 awak beli 2 untuk makan awak lah. Pada pendapat awak, pada pendapat awak, tak adalah RM1,200. Kita ambil pasaran lah. Kalau harga brokoli 5, dia jual biasa 100. Tapi pada harga RM1, awak rasa dia jual lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak sikit. Lagi banyak tu betul, tapi dia punya perubahan tu banyak ke? Banyak. Banyak juga. Maksudnya boleh pergi kepada 2,000. Oh, tak. Tak kan? Maksudnya perubahan dia akan jadi sikit je. Maybe 110 saja. Sebab apa? Kapasiti kita untuk makan brokoli bukanlah, contoh sebelum ni awak beli 2. Bila harga turun, adakah awak akan beli 15? Tak. Kan? Awak still beli kalau mahal lah, murah lah, kita beli, mungkin beli 3. Kita takkan beli lebih daripada kapasiti kita makan kan? Betul. Betul tak? Sebab itu adalah barang keperluan. Maksudnya kat sini, kalaulah barang keperluan tu turun harga, kita masih beli tak banyak pun. Perubahan dia tu tak anjal sangat. Maksudnya tak adalah kita beli banyak gila. Kita beli banyak sekadar keperluan saja. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ini saya nak awak ingat, kalau anjal dalam kepala awak mesti emas. Kalau tak anjal, saya nak awak ingat saya, boleh? Kalau tak anjal, saya nak awak ingat sayur, dia punya match, dia punya pasangan, sayur. Kalau anjal, pasangan dia adalah emas. Boleh hari ni ingat benda tu. Kalau tak anjal je sayur, kalau anjal emas. Boleh. Boleh benda tu. Okay, sebab apa saya suruh ingat benda tu? Sebab saya nak awak ingat ciri-ciri yang ada pada sayur tu akan menunjukkan dia tak anjal. Ciri-ciri yang ada pada emas itu menunjukkan anjal. Okay, contoh. Emas. Ciri-ciri yang pertama adalah barang kemas. Barang mewah. Okay, ciri-ciri sayur adalah barang Keperluan. Barang keperluan. Ketahanan pula. Emas tahan lama tak? Lama? Tahan lama. Sayur? Tak lama. Tidak tahan lama. Jangka masa emas lama tak? Panjang tak? Lama. Panjang kan? Lama lah. Masa sayur? Sayur pendek. Masa pendek. Okay, good. Ni ciri-ciri sayur. Next, ciri-ciri emas. Dia banyak kegunaan tak? Banyak kegunaan. Banyak kegunaan. Sayur buat makan je lah kan? Makan je. Sikit kegunaan. Okay. Emas ada ketagihan yang tinggi tak? Ada. Ada. Ketagihan. Maksud saya ketagih. Ada kot. Ada kan? Tapi tak macam mana saya cakap. Yang ni awak kena hafal lah. Ketagihan emas rendah. So, ketagihan emas rendah. Ketagihan sayur tinggi. Kalau ketagihan tinggi tu dia tak anjal. Kenapa cakap macam tu? Contoh yang ni awak kena hafal lah. Contoh. Bagi saya satu benda yang ketagih. Dadah. Okey, dadah. Okey, sekarang dadah. Kalaulah harga dadah tu naik, adakah orang tak beli? Beli. Still beli kan? Maksudnya harga turun ke naik ke, keanjalan tu dia tak memberi kesan pun. Itu yang dikata ketagihan tu akan dikata tak anjal. Sebab apa? Turun ke naik ke, orang tetap beli banyak tu. Boleh? Faham? Faham. Sebab tu dia tak anjal. Alright. Ketagihan, banyak kegunaan, masa panjang, tahan lama, barang mewah. Okay, hafal setakat ni dulu. Okay, sayur orang tanam kat mana? Tanam dekat taman. Okay, kita ambil sayur brokoli. Orang tanam kat mana? Brokoli dekat apa nama tempat? Cameron Highland. Tak. Tak pasti lah. Tak pasti lah. Okay, biasanya sayur orang tanam tempat tinggi ke rendah? Tempat sejuk ke tempat panas? Ada yang sejuk, ada yang panas.
Okay, kita ambil tempat sejuk lah. Awak ingat sayur tanam kat Cameron Highland tempat sejuk. Boleh? Boleh. Okay, Cameron Highland tempat tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau tinggi cerun ke tak? Cerun. Okay, so saya nak awak ingat kalau tak anjal, keluk dia adalah cerun sebab dia tanam sayur, cerun. Hafal je dulu yang ni. Keluk dia adalah cerun. Tapi kalau emas, kita ambil buat pelombongan yang tanah rendah, dia adalah keluk dia lah. Keluk dia langgar. Boleh? Boleh. Okay, next. Macam mana kita nak tentukan dia anjal atau tak? Dia ada formula nanti So, hafal dulu kalau anjal dia lebih dari 1. Kalau tak anjal dia kurang dari 1. Boleh ke? Boleh. Okay, jom kita tengok formula. Kita buat formula dulu. Formula dia senang je, sama je penawaran dengan permintaan. Formula dia adalah P-Co bahagi P-Po. Kopi. Boleh ingat? Boleh. Tolak Q0 bahagi Q0. P1 tolak P0 bahagi P0. Boleh P1 ni yang baru, ni yang lama, ni yang baru, ni yang lama. Boleh? Sekejap nak salin. Okay, salin jap. Okay, yang atas tadi dah? Dah. Hai. Darab 100 lah. Darab 100. Dah ke? Okey dah. Okay. So, dia punya short form formula dia macam ni. Segitiga peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Okay, ni short form dia lah. Boleh? Boleh. Okay, jom. So sekarang ini dia tanya 2/4. 2/4. Ni formula 2/4. So 2 ni kosong ke 1? 2, 1. 4 akan jadi? Kosong. Kosong 1 kan. So maksudnya P sini kosong. Ini akan jadi P1. Ini akan jadi Q0. Ini akan jadi Q1. Betul? Betul. So masukkan dalam formula tadi. Berapa jawapan dia? Q bahagi P-Po bagi 100 tak perlu tak? Tapi untuk formula tulislah. Darab 100. Sekejap saya tekan kalkulator. Okay. Macam mana ni? Buat satu-satu dulu, atas dulu. Atas dulu. Atas dulu. Betul. So belah atas negatif 50. Awak dapat 100 kan? Bahagi? Bagi 402. Bagi 100. So jawapan dia sama dengan negatif Negatif 0.5. So kenapa negatif? Sebab hukum permintaan tadi apa? Negatif kan? So negatif ni menunjukkan dia permintaan lah. Tapi kena abaikan negatif tu. Jawapan dia adalah 0.5. Jawapan dia adalah 0.5. yes, A kan? Alright, pandai. So next, dia ada buat jadual macam ni pula.
So dia kata 4 ke 2. So 4 tu P0 ke P1? P0. Okay, tanda dulu P0. 2 P1. So 10 Q0 ke Q1? 10 Q0. Okay, Q0. 55 Q0 ke Q1? Q1. Okay, masukkan dalam formula, jawapan dia berapa? Ya, sorry. Yang tadi 0.55. Dia anjal ke tak anjal? Dia tak anjal. Tak anjal sebab apa? Kurang dari sah. 1. Baik, good. 25. Kiko 25. $150. People. Negatif 3. Negatif 3. Abaikan 3. Jawapan dia A, B, C, D. C. Dan alright, so tengok ni So sekarang ini jadual menunjukkan pekali keanjalan harga permintaan bagi pakaian dan garam. So boleh saya tahu pakaian ni anjal ke tak anjal? Tak anjal. Tak anjal, kenapa tak anjal? Pakaian sebab dia keperluan. No, tengok no figure dia. Lebih dari 1, kurang dari 1. Okay. Okay So pakaian anjal ke tak anjal? Pakaian anjal. Anjal, garam? Tak anjal. Tak anjal. Mana tahu pakaian ni adalah pakaian yang mewah kan? Louis Vuitton ke kan, LV ke. Alright, so tak anjal. So sekarang ini pilih pernyataan yang betul. Peratus perubahan harga lebih kecil berbanding peratus perubahan kuantiti bagi pakaian. Betul ke? Mana tahu kecil ke besar? Dia macam ni. Okay. Alright. Kalau awak nak lebih dari 1, yang atas lagi besar ke yang bawah lagi besar? Lebih daripada 1. Atas lebih besar. Maksudnya atas tu kuantiti kan? Peratus kuantiti kena besar daripada peratus harga. So sekarang dia kata peratus apa tu? Sekarang dia kata peratus. Peratus harga lagi kecil. Maksudnya? Betul. Okay, betul dulu. Jumlah hasil meningkat jika harga garam diturunkan. Okay, satu lagi saya nak tambah dekat nota tadi. Kalau anjal, kenapa lab pula ni? Okay. Kalau anjal sayur, cara nak dapat keuntungan, emas dulu. Kalau cara kita nak dapat keuntungan, kita kena turunkan harga. Apa? Orang akan beli lagi banyak. Tapi kalau tak anjal brokoli ni, kalau turunkan harga dia tak dapat keuntungan lebih. Jadi sebab apa? Timbangan keperluan kan. Cara nak dapat keuntungan lebih untuk sayur, kita naikkan harga. Okey, boleh? Boleh. Untuk barang tak anjal kita naikkan harga, untuk barang anjal kita turunkan harga. Alright, sekarang ini jumlah hasil meningkat jika harga garam diturunkan. Adakah barang tak anjal kita turunkan harga dapat meningkatkan hasil? Betul. Betul ke? Garam barang tak anjal tau. Jadi cara nak tingkatkan hasil adalah kita kena naikkan harga, bukan turunkan harga. So kalau tingkatkan harga akan jadi salah lah, sebab itu akan jadi sekejap. Jumlah hasil meningkat. Okay, jumlah hasil meningkat jika harga diturunkan. Tak, dia kena naikkan harga. So salah. C, pengguna sangat responsif terhadap harga garam. Betul ke? Tak anjal ni. Tak anjal. Kalau tak anjal dia tak responsif Okay. Nilai perkali keanjalan pakaian ialah tak anjal. Betul. Pakaian. Salah. Salah So jawapan dia A tadi lah. Perkali keanjalan harga permintaan 1.2. Anjal ke tak anjal? Anjal. Okay, so maksudnya kat sini harga turun 1.2%, kuantiti diminta meningkat lebih daripada 1%. Betul ke?
kena cari yang paling tepat. Ini ayat untuk kertas 2 yang awak kena hafal. Contoh kalau disuruh terangkan keanjalan, awak kena ada perkataan ni. Mula dengan harga dulu, barulah mula dengan quantity. So jawapan yang betul saya beritahu harga turun kena always 1%. Kena always 1%. Okay. Harga naik 1%. Kita ambil 1% je dulu Okay. Harga naik 1%, kuantiti diminta menurun 1.2% ataupun kuantiti diminta menurun lebih daripada 1.2%. Alright, so antara B atau D, jawapan dia mana awak rasa paling tepat? B. B. Dia yang tu ada perkataan lebih, yang satu lagi ada perkataan menurun. Sekejap Okay, so dia tak boleh perkataan lebih-lebih tu tau. Tak boleh perkataan lebih-lebih tu, awak kena buat tepat. Menurun 1.2%. Jawapan dia D. Boleh ke? Tak boleh ada perkataan lebih daripada ni. Dia kena, sebab ni jawapan kita kan 1.2, dia kena ambil je. Diminta menurun 1.2%. Kenapa menurun? Sebab harga naik. Kalau permintaan ni kan, kalau harga naik, kuantiti dia kan menurun, betul tak? Betul. So jawapan dia D. So untuk soalan 28 ni, dia dah bagi tau. Dia dah bagi siap-siap dah pada awak peratus. So awak kena tentukan sahaja. Sekarang ini 25 ni kuantiti ke 10 ni kuantiti? Kuantiti 25. 25 adalah peratusan kuantiti. Duduk atas ke duduk bawah? Bawah. Atas. Bawah. Atas. Bahagi 10. So jawapan dia 25. 0.2 5. Sekejap. Okey, 0.25. Jadi contoh barang sekarang ni anjal ke tak anjal? Tak. Tak anjal. Okey, contoh barang ada garam, betul ke barang keperluan? Garam. Betul. Sebab tak anjal kan. Ni 8 kali ke anjal 0.4, salah 0.25. Pengguna kurang responsif terhadap harga, betul ke? Sepatutnya betul. Betul. Okay, jumlah hasil meningkat jika harga diturunkan. Salah lah kan? Sekejap Kenapa dua-dua jawapan ni? Pengguna kurang responsif terhadap harga. So jawapan A dengan C dua-dua betul. Okay. So nombor 29. 18 bahagi 45. 45. So jawapan dia 0.64. 0.64. Anjal ke tak anjal? 0.4. 0.4. Anjal ke tak anjal? Tak. Tak anjal. So tak anjal. Contoh barang jawapan dia betul ke? Betul. Betul. Contoh barang adalah barang kemas, salah lah kan? Sebab dia barang tak anjal. Pengguna sangat responsif. Tak responsif. Jumlah hasil meningkat jika harga diturunkan. Tak juga, sebab ini adalah barang keperluan. Barang keperluan kita kena naikkan harga untuk meningkatkan hasil. So jawapan dia adalah A. Boleh? Boleh. Alright. So soalan khas lah. Soalan last kot malam hari pagi ni. And then kita sambung next. So awak exam hari Khamis Jumaat dan Isnin. Jumaat dan Isnin 23 dan 26. Jumaat ni berapa? 16. 16 dan 19 kan? So kita akan ada kelas 17 hari bulan. Okay, 17 hari bulan. Alright. So 17 hari bulan tu kita minggu depan kita buat kertas 2 lah Okay. Alright, so pernyataan mereka betul tentang keluk tersebut. Ini adalah keluk permintaan suatu barang. Awak nampak keluk ni landai ke cerun? Cerun. Cerun? Cerun. Cerun. Serius tak? Landai. Cerun macam ni kan? Landai ni landai lah. Dia macam tak cerun sangat kan. Maksudnya kalau kita menggelosor tu lambat nak sampai. Okay, pernyataan mereka. Kalau landai
Mewah ke, sorry, anjal ke tak anjal? Kalau landai. Tak. Tak anjal sebab sayur kan. Okey, peratusan perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratusan perubahan harga. Maksudnya dia kata kat sini, peratus kuantiti yang atas tu lagi kecil daripada yang bawah, betul ke? Betul. Betul kan? Okey. Pengeluaran menaikkan harga untuk menambahkan jumlah hasil, ni pun betul Betul. Perkali keanjalan adalah kurang daripada satu, ni pun betul. Contoh barang ialah barang kemas. Salah. Sekejap, saya terbalik. Okey, sebelah. Okey, ini adalah landai kan? Betul tak? Betul. Okey. Sayur tanam kat mana? Bukit kan? Aha. Kalau bukit cerun ke tak cerun? Cerun. Cerun. Okey, saya terbalik. Sebab terbalik kan betul semua. Okey, cerun. So, kalau cerun, tak anjal lah. Sekarang ini landai. Maksudnya anjal. So, kalau anjal, betul lah barang kemasan contoh dia tadi. Okey? So, yang lain tu semua cerun. Boleh ke? Boleh. Alright, so ada soalan tak so far? Tak ada. So far faham Faham. Faham. Ada soalan? Tak ada. So, good luck untuk exam kertas 1 nanti. Try buat latihan balik untuk latihan bab 1 dan bab 2. Kalau awak boleh buat betul semua tanpa tengok jawapan, itu bermaksud awak dah ready untuk jawab kertas 1 lah. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Alright, good. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ego. Sama.